adalah salah satu bukti nyata betapa berkarismanya sosok Ungku Saleh di mata masyarakat, bukan hanya dari kalangan para ulama, namun di kalangan masyarakat awam sekalipun. Sosok Ungku Saleh adalah sosok seorang syekh, seorang ulama yang arif bijaksana, sekaligus adalah sosok pejuang kemerdekaan yang sangat berjasa kepada mereka. Meskipun beliau tidak tercatat sebagai sosok pejuang kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat dari sejak zaman penjajahan Belanda hingga akhir hayat beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jasa-jasa beliau dalam segi agama dan negara masih terngiang di telinga mereka, sehingga sejarah kearifan sosok Ungku Saleh diwariskan kepada generasi ke generasi. Sosok Ungku Saleh Kiramai, begitulah panggilan beliau semasa beliau masih hidup. Sementara dari kalangan para ulama, sosok Ungku Saleh berawal dari kata amaliyah ataupun ibadah, karena beliau adalah sosok yang istiqomah yang menjadi panutan bagi kalangan para ulama di masa beliau masih hidup, dengan ibadah serta amalan orang-orang yang soleh yang selalu dijaga dan istiqomahnya beliau dalam menjalani ibadah tersebut. Sementara di mata masyarakat umum, sosok Ungku Saleh menjadi populer karena semua ucapan yang dikatakan oleh beliau pasti menjadi sebuah kenyataan, seperti hal sebuah kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Hujan bom serta peluru di daerah Lubuk Alung, jatuhnya bom di daerah Lubuk Bare, Sungai Sariak, Tujuh Koto, dan lainnya, sehingga kejadian demi kejadian menjadi sebuah saksi bagi masyarakat di zaman beliau masih hidup, dan menjadi bukti nyata bahwa beliau bukanlah sekedar sosok ulama ataupun kiai semata, melainkan seorang sosok wali Allah.